Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin yang hadir dalam forum ilmiah kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, bahasa Melayu merupakan laman jati diri bangsa, medium penyatuan rakyat serta wadah ilmu yang telah diwarisi sejak berzaman. Namun, kedudukan dalam arus globalisasi kini memerlukan tokoh-tokoh ilmuwan yang terus memperjuangkan kelestarian bahasa ini. Oleh itu, hari ini kita akan meneliti sumbangan dua tokoh besar negara, iaitu Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim yang telah banyak berbakti dalam bidang bahasa dan linguistik bahasa Melayu. Bersama saya pada hari inilah dua orang yang panel hebat dan kacak, tampang dan menawan. Di sebelah kiri saya saudara Mus'ab sebagai panel yang pertama, dan di sebelah kanan saya merupakan saudara Fitri sebagai panel kedua. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita memulakan pusingan pertama dengan membincangkan latar belakang dan sumbangan tokoh-tokoh ini. Baiklah. Baik, soalan yang pertama yang saya akan merujuk kepada saudara Fitri. Bolehkah saudara kongsikan sedikit tentang latar belakang dan peranan Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu? Terima kasih saudara moderator. Profesor Asmah Haji Omar adalah seorang tokoh linguistik terkemuka negara yang dilahirkan di Johor pada tahun 1940. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Malaya dan seterusnya melanjutkan pengajian ke Universiti London dalam bidang linguistik. Profesor Asmah merupakan wanita Melayu pertama yang dilantik sebagai profesor dalam bidang linguistik di Universiti Malaya. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik serta menulis puluhan buku ilmiah yang menjadi rujukan utama dalam dunia bahasa. Antaranya Nahu Melayu Mutakhir, Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu, dan Sosial Linguistik Melayu. Dari segi peranan, beliau telah memperkukuh asas kajian linguistik Melayu dengan pendekatan ilmiah yang mendalam. Sumbangan beliau bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Beliau telah membawa bahasa Melayu ke pentas dunia sebagai bahasa ilmu yang mampu berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa lain. Baik, terima kasih saudara Fitri. Sekarang saya beralih pula kepada saudara Mus'ab. Bagaimana pula dengan latar belakang dan peranan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim, Mus'ab? Terima kasih saudara moderator yang sungguh beribawa dengan kata-katanya sebentar tadi. Profesor Nik Safiah Karim dilahirkan di Kota Bahang, Kelantan pada tahun 1939. Siapa yang tidak mengenali beliau? Merupakan salah satu tokoh yang sungguh terkenal dengan bahasa yang sangat hebat. Beliau menamatkan pengajian dalam bidang bahasa di Universiti Malaya dan memperoleh ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Edinburgh, Scotland. Nik Safiah Karim merupakan antara pengasas dan penyusun utama tata bahasa Dewan yang menjadi rujukan bagi pelajar, pendidik dan masyarakat umum hingga hari ini. Selain itu, beliau juga banyak terlibat dalam kegiatan ilmiah, penulisan akademik serta pengubalan dasar bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dari segi peranan, beliau bukan sahaja seorang sarjana, tetapi juga seorang pendidik dan pejuang bahasa yang sangat berpengaruh. Pemikiran beliau menjadikan bahasa Melayu
bukan sekadar bahasa rasmi, tetapi juga bahasa ilmu, budaya dan perpaduan nasional. Terima kasih Mus'ab atas penerangan yang sebentar tadi. Sekarang kita akan beralih kepada sesi seterusnya, iaitu pemikiran dan pendekatan tokoh-tokoh ini dalam memartabatkan dan memperkukuhkan bahasa Melayu. Saya mulakan dengan saudari Fitri. Bagaimanakah pemikiran Profesor Asmah Haji Omar dalam perjuangan beliau terhadap bahasa Melayu? Profesor Asmah Haji Omar berpegang pada prinsip bahawa bahasa ialah cerminan pemikiran dan identiti bahasa. Beliau melihat bahawa untuk bahasa Melayu terus hidup, ia mesti dikembangkan secara ilmiah dan digunakan dalam semua bidang, termasuk sains, teknologi dan undang-undang. Pemikiran beliau menekankan bahawa bahasa Melayu perlu dikaji secara ilmiah, bukan sekadar digunakan sebagai bahasa komunikasi seharian melalui pendekatan linguistik moden. Beliau memberi teori dan struktur bahasa Melayu yang mantap, menjadikan bahasa yang lengkap dari segi sistem dan tata bahasa. Pendekatan beliau juga sangat sistematik, bersandarkan bukti dan penyelidikan yang mendalam. Baik, bagaimana pula dengan pemikiran Profesor Nik Safiah Karim? Boleh saya minta saudara Mus'ab jelaskan? Sangatlah boleh, saudara moderator. Baik, bagi Profesor Nik Safiah Karim, mungkin sedikit berbeza daripada prinsip Profesor Asmah Haji Omar yang menganggap bahawa bahasa merupakan identiti bangsa. Profesor Nik Safiah Karim mempunyai pemikiran yang lebih bersifat pendidikan dan pembudayaan bahasa. Beliau menekankan bahawa bahasa Melayu mesti digunakan secara luas dalam sistem pendidikan, pentadbiran dan kehidupan seharian. Pendekatan beliau ialah memastikan bahasa Melayu menjadi bahasa yang indah, betul dan mudah difahami oleh rakyat. Melalui karya-karya beliau seperti Tata Bahasa Dewan dan penulisan ilmiah yang lain, beliau berusaha menyeragamkan penggunaan bahasa Melayu standard supaya menjadi bahasa rasmi yang beribau dan mudah diajar di sekolah. Jelasnya, pemikiran Nik Safiah lebih ke arah memastikan bahasa Melayu hidup dalam jiwa masyarakat, bukan sekadar di dalam buku teks. Baiklah, terima kasih saudara Fitri dan Mus'ab. Kita akan beralih kepada topik kita seterusnya. Baiklah, kamu berdua perlu membuat satu banding beza antara kedua-dua tokoh ini. Saya mulakan dengan Fitri. Saudara Fitri, apakah perbezaan utama antara Profesor Asmah Haji Omar dan Profesor Nik Safiah Karim? Terima kasih, Tuan Moderator. Pada pandangan saya, jika kita melihat secara mendalam, Profesor Asmah lebih menonjol dalam bidang ilmiah dan teori linguistik, manakala Profesor Nik Safiah Karim lebih menyelah dalam pendidikan dan penggunaan bahasa dalam masyarakat, di mana apa yang Mus'ab telah katakan tadi. Asmah menumpukan usaha memperkukuhkan asas bahasa Melayu dari sudut struktur dan ilmu linguistik, manakala Nik Safiah Karim menumpukan kepada penyebaran, pembakuan dan pembelajaran bahasa Melayu. Dalam arti kata lain, Asmah membina rangka bahasa, manakala Nik Safiah Karim menghidupkan bahasa itu dalam masyarakat melalui pendidikan. Baik, saya setuju dengan pandangan itu. Kedua-duanya mempunyai kelebihan tersendiri. Asmah memberi tumpuan pada bahasa sebagai ilmu, manakala Nik Safiah menekankan bahasa sebagai budaya dan alat perpaduan. Namun, kedua-duanya tetap berkongsi matlamat yang sama, iaitu
memastikan bahasa Melayu terus dihormati, digunakan secara meluas dan diiktiraf sebagai bahasa yang berprestij. Tanpa kajian ilmiah Asmah, kita mungkin kekurangan sumber linguistik moden dan mungkin akan terawang-awang sehingga sekarang. Tanpa perjuangan Nik Safiah Karim pula, bahasa Melayu mungkin tidak dipraktikkan secara meluas di sekolah dan institusi awam. Baiklah, saya sangat suka perbandingan yang dibawa oleh kedua-dua panel. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, Profesor Asmah ini membawa bahasa Melayu ke dunia akademik dan ilmiah, manakala Profesor Nik Safiah Karim membawa bahasa Melayu ke hati masyarakat. Kedua-dua ini ibarat sayap yang membantu bahasa Melayu terbang tinggi di langit keilmuan dan budaya. Baiklah, kita akan beralih kepada sesi soalan. Saudara Fitri, bolehkah saya bertanya? Boleh, dipersilakan. Apakah cabaran utama yang dihadapi bahasa Melayu pada era globalisasi ini? Boleh saudara Fitri jelaskan? Pada pandangan saya, antara cabaran utama ialah pengaruh bahasa Inggeris yang semakin kuat, terutamanya dalam bidang teknologi dan sains. Ramai anak muda lebih selesa menggunakan bahasa asing di media sosial dan tempat kerja. Selain itu, kurangnya bahan ilmiah dalam bahasa Melayu juga menjadi cabaran besar. Namun, kita boleh mencontohi semangat tokoh-tokoh seperti Asmah dan Nik Safiah Karim. Kita perlu memperbanyakkan penulisan ilmiah dalam bahasa Melayu bagi memperkukuhkan dasar bahasa di universiti dan menggunakan bahasa Melayu dalam bidang profesional tanpa rasa rendah diri. Baiklah, terima kasih Fitri. Bagaimana awak pula, Mus'ab? Saya setuju dengan panel kita, Fitri. Cabaran lain ialah sikap masyarakat sendiri yang semakin longgar dalam penggunaan bahasa yang betul, tidak kira sama ada tua, muda ataupun kanak-kanak sekalipun. Bahasa rojak dan ejaan tidak formal semakin berleluasa. Justeru, usaha memperkukuh bahasa Melayu perlu datang daripada semua pihak, iaitu kerajaan, pendidik, pelajar dan masyarakat. Jika semua pihak ini berganding bahu menekankan untuk memperkukuh bahasa Melayu, pasti bahasa Melayu dapat dimartabatkan. Seperti yang ditekankan Nik Safiah Karim, bahasa mesti dibudayakan. Jika kita cintakan bahasa kita, kita akan gunakan dengan betul di mana sahaja, tidak kira di sekolah, media atau urusan rasmi. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang penuh bermakna. Daripada forum kita pada hari ini, jelaslah bahawa Profesor Asmah Haji Omar dan Profesor Nik Safiah Karim ialah dua tokoh yang luar biasa dalam perjuangan bahasa Melayu. Asmah memperkukuh dasar ilmu dan struktur bahasa, manakala Nik Safiah memastikan bahasa itu hidup, diajar dan diamalkan oleh masyarakat. Kedua-dua mereka menjadi contoh bahawa perjuangan bahasa bukan sekadar menulis atau mengajar, tetapi memelihara maruah dan identiti bangsa dan bahasa Melayu. Sebagai renungan kita pada hari ini, marilah kita tanya kepada diri kita sendiri, jika tokoh seperti mereka mampu berjuang dengan pena dan pemikiran yang sewajarnya, apakah sumbangan kecil yang kita boleh berikan untuk bahasa kita sendiri? Bahasa Melayu bukan hanya alat komunikasi, tetapi jiwa bangsa yang perlu kita pertahankan agar kita menjadi kita menjadi warga pendidik yang berjaya dan mentaati bangsa dan bahasa Melayu kita. Sekian daripada kami. Terima kasih dan salam perjuangan bahasa. Okey, habis.